Dulu rasa mahal, sekarang rasa menyesal. Pernah tak tuan-puan rasa menyesal beli emas pada harga tinggi? Jangan risau tuan-puan, sebab biasanya penyesalan tu tak lama. Lepas 2-3 tahun, bila tengok harga emas naik, tuan-puan akan terus senyum balik. Tapi ada satu lagi penyesalan yang lebih lama, iaitu menyesal tak beli emas banyak-banyak dulu. Contohnya pada tahun 2009 dengan harga 2,276 boleh dapatkan gold bar 20 gram. Tapi sekarang dengan duit yang sama dapat lebih kurang 5 gram sahaja. Masa tu ramai fikir 20 gram tu mahal. Sekarang ni rasa rugi pula tak beli lebih. Kalau tuan-puan simpan gold bar 20 gram dari tahun 2009 sampailah sekarang, purata kenaikan harga emas adalah 17.39% setahun. Bukankah dah untung? Dan selagi wang kertas dicetak tanpa sandaran emas, harga emas akan terus naik. Jadi 16 tahun lagi agak-agak harga emas macam mana? Jangan jadi orang yang menyesal di masa depan. Kalau nak mula simpan emas, boleh guna EPP ataupun boleh je menabung dalam akaun emas Cap. Nak tahu cara daftar, boleh je tekan link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.